Kali ni kita nak share pot brownie glass viral yang pertama dah turun dekat Puchong Selangor. Hai, kami daripada Gulas. Kami datang daripada Penang, datang ke Selangor di Giant Bandar Kirara Puchong. Kami membawakan produk brownie glass yang pertama di Malaysia. Bermula daripada 22 Mei sampai 24 Mei. 3 hari saja kami dekat sini. Yang ini adalah brownie glass, sejenis kek yang dimasak di dalam balang kaca, pertama di Malaysia, pertama di dunia. Dalam dia ada 4 layer. Bawah dia sekali adalah kek coklat. Tekstur dia memang padat, lembut dan lembap lah. So bila letak dalam mulut memang cayak sebab dia sangat-sangat moist. And then dia ada coklat ganas di layer kedua. Coklat ni rasa dia memang padu, memang sedap. Yang bestnya dia tak terlalu manis. Bila kita makan dia tak rasa muak. Layer ketiga pula adalah cream cheese. Tekstur dia macam aiskrim. Rasa dia lebih kepada rasa yang berlemak. Dia tak terlalu masam, dia tak terlalu cheesy. Tapi bila dia blend dengan coklat ganas ni, Masya Allah, tabarakallah, sangat nikmat, sangat jahat dan sangat sedap rasa dia. Atas sekali kita tabur pula brown sugar, kita bakar dia, kita brownie dia, kita toast dia. Dia akan keluar bau aroma brown sugar yang wangi, bau caramel, bau smoky. Nak makan dia pun ada cara dia kakak bang. Kena ketuk-ketuk brown sugar dia sampai pecah, dan celup sampai bawah, ambil dan makan. InsyaAllah satu suapan, kakak abang akan dapat enjoy 4 rasa yang berbeza. Jom ramai ke Gulas di Mata Berjaya Bandar Kirara Puchong sekarang.